Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang, ibu-ibu semua, suri rumah tangga. Buat apa tu? Sehat dah makan ke? Hari ni, saya nak berkongsi cerita lah tentang isu yang selalu saya nampak orang post dekat TikTok, IG, dekat thread, dekat Facebook, macam-macam media sosial lah. Isu mertua dan menantu. Kadang-kadang ada masalah hubungan dengan mertua, ipaduai. Menantu ni dia akan tulislah, luahkan perasaan di media-media sosial contohnya. Susah lah, ibu mertua gini-gini, ipaduai gini-gini. Tak tunggu masa lama ya, kadang-kadang 1 jam dah penuh komen masuk kan. Nanti semua cakap, wah aku pun ada masalah macam ni. Macam-macam platform tempat untuk luahkan perasaan, berkongsi suka duka. Sebenarnya kalau masalah dalaman keluarga ke rumah tangga, kita tak payah nak cerita dekat media sosial sebenarnya. Ramai pula nanti yang join sekali. Takkan kita dapat dosa mengumpat, dosa menjadi batu api, macam dosa kita dapat. Dulu-dulu masalah ni pun banyak. Ada je mertua kadang-kadang mulut dia, dia macam mulut itik tu. Kuat-kuat pergi sana pergi sini menjaga menantu. Ada juga yang menantu pergi sana pergi sini menjaga isu mak mertua, ipaduai. Ada. Cuma dulu dia dalam lingkungan kadang-kadang circle dia kecil. Macam keluarga, jiran-jiran terdekat, kawan-kawan yang dia dekat. Tapi sekarang lebih seram. Satu dunia boleh baca tu. Dulu tak. Masalah ni sebenarnya dari sejak nenek moyang kita lah kot. Dia tak ada selesai-selesainya. Mertua, menantu, ipaduai. Macam tu lah. Saya dulu dengar-dengar orang cakap macam tu rasa macam masa saya anak dara kan. Alamak, seramnya nak kahwin. Macam mana pula mertua, macam mana pula ipar. Ya. Kalau kita cakap ni kadang-kadang kan, orang tua berkumpul tu kadang-kadang kita kan terdengar juga apa topik diorang cerita. Dari dulu isu ni sebenarnya kurang. Dan zaman-zaman moden macam ni pun itu juga isu ni. Mertua, menantu, ipaduai. Dia terselit kat tengah-tengah suami. Dia sebenarnya macam ni. Bila pada pendapat saya lah kan. Pendapat saya tau. Bila kita dah ada niat nak mendirikan masjid, mendirikan rumah tangga, seelok-eloknya benda pertama yang kita wajib ada rumah. Even rumah sewa bukan rumah sendiri. Pastikanlah kita ada rumah. Bila kita berkahwin je, sebaik je kita berkahwin dengan pasangan kita, kita dah ada rumah sendiri. Jangan duduk dengan mertua. Kalau boleh elak lah, jangan. Banyak buruk daripada baik. Macam suami kan, lelaki-lelaki kaum Adam ni, dengarlah nasihat saya.
buat kaum-kaum madam, kaum lelaki kan. Bakal-bakal suami atau sudah jadi suami pun, dengarlah nasihat saya ni. Bila kita berumah tangga, pastikan ada tempat untuk isteri kita duduk. Biarlah rumah sendiri, walaupun rumah tu rumah kampung ke, flat ke, sewa. Kalau belum mampu beli, sewa. Kalau dah mampu beli, alhamdulillah rumah sendiri. Mana-mana perempuan pun kalau dia berkahwin, orang mesti nak duduk sendiri. Satu, dia rasa lebih bebas. Bukan bebas apa. Kalau dia duduk dengan mertua, aurat nak dijaga. Tambah-tambah lagi kalau kita ni, contoh kita ada kakak yang dah berkahwin, duduk juga dengan mak. Lepas tu ada ipar, abang ipar. Kan susah isteri kita nak jaga aurat. Ada pula lagi adik lelaki kita. Kalau duduk di rumah sendiri, kan isteri kita lebih bebas. Lebih rasa selamat. Satu lagi perempuan, bila dia duduk rumah sendiri, dia mesti ada cita rasa nak dekorate rumah dia tu, nak hias rumah tu. Ala-ala Bali ke, ala-ala Thai ke, ala-ala kampung, estetik bagai. Perempuan, sediakan rumah. Even rumah sewa. Kalau terpaksa duduk atas lantai dulu pun tak apalah. Janji rumah sendiri. Tak duduk dengan mertua. Mana-mana perempuan pun memang tak nak duduk dengan mertua. Kecuali ibu mertua tu dah tua, hidup sendiri, tak ada orang jaga, perlukan penjagaan. Itu pun kena bincang juga dengan isteri. Sanggup tak? Tanya dulu. Sebab saya pun seorang wanita. Saya faham. Saya pun cakap dengan anak lelaki saya. Saya ada 2 orang anak lelaki. Kalau kahwin besok, saya tak nak duduk dengan menantu saya duduk dengan saya tak nak. Saya cakap dengan anak saya, sewalah rumah. Kalau belum mampu beli, sewa. Bawa isteri kamu duduk sendiri. Susah, senang. Kalau bergaduh ke apa, jangan bagi ke orang tua. Belajar berdikari duduk sendiri. Saya takkan galakkan anak saya bawa menantu saya duduk dengan saya tak nak. Sebab saya nak dia bebas. Bila dia berkahwin, mesti dia nak spend time dengan suami dia, kan. Nak hias rumah dia sendiri, cara dia. Saya tak nak. Saya tak nak campur tangan, saya malas. Jaga, bila dah kahwin, pergi jaga rumah tangga sendiri, urus sendiri. Jangan menyusahkan orang tua. Mana-mana ibu bapa yang berkemampuan, kalau anak baru kahwin, tu kalau rasa-rasa nak belikan perabot, beli. Tapi jangan, kau dah kahwin nanti kau duduklah dengan mak, dengan abah. Jangan. Bila anak lelaki kita dah berkahwin, lepas. Bagilah dia rasa bahagia dengan diri dia pula. Macam kita dulu juga dengan suami kita, kan. Jangan dulu, misalnya katalah, dulu kita rumah tangga dengan suami, kita dapat mak mertua yang agak cerewet. Lepas tu, bila kita dapat menantu, kita ulang perkara yang sama pada menantu kita. Tak elok, jangan. Sebab kita sama-sama perempuan. Saya punya prinsip satu. Even dia menantu saya, anak orang tetap anak orang. Kita tak boleh suka-suka. Macam kita dulu pun kita masuk keluarga mertua, kita orang, anak orang. Orang luar yang masuk dalam keluarga suami. Macam tu juga rasanya menantu kita besok. Jadi jangan kontrol, jangan masuk campur kalau nak kahwin. Tak suka, nasihatkan. Tegur baik-baik. Sebab kita dah rasa kan jadi menantu dulu. Macam mana? Jangan ulang perkara yang sama dekat anak-anak kita. Dekat menantu kita, jangan.
dia sebab bila kita ulang perkara tu yang sama, benda ni takkan habis. Saya cakap dengan anak saya jaga cucu pun tak nak jaga anak sendiri. Bukan sebab saya tak sayang. Saya nak diorang berumah tangga tu, diorang susah senang, belajar sendiri, berusaha belajar sendiri. Macam ipar-ipar dua ini kadang-kadang. Tak payah kalau adik lelaki ke, abang kita ke kahwin. Tak payah kita jadi batu api dekat ipar-ipar kita. Tak payah campur lah. Diam-diam sudah. Pandai-pandai lah dia urus rumah tangga sendiri. Kita jaga rumah tangga kita sudah. Kalau saya tak suka. Dulu saya dulu mak mertua dua. Bukan senang nak jaga hati dua orang mak mertua. Belum lagi ipar-ipar yang ramai. Saya suka duduk di tengah-tengah. Saya tak nak macam masuk campur ke urusan suami, urusan keluarga tu saya tak nak. Kalau ada masalah saya duduk diam, saya tak masuk campur. Bukan kita apa sebab apa, kita orang luar. Saya orang luar. Saya tak nak masuk campur. Dengan mertua pun macam tu. Kalau mertua saya bebe, saya diam je. Saya pernah tu duduk dengan mertua. Mertua kandung. Saya pernah duduk dengan mak kandung suami saya 6 bulan. Dengan mak tiri suami saya lah, mak mertua yang kedua. Saya pun pernah duduk 6 bulan. Saya tak, walaupun diorang buat apa, saya tak pernah ngadu dengan suami tau. Saya jenis malas. Cuma saya cakap dengan suami, saya tak tahan, saya nak duduk luar, nak duduk rumah sendiri. Even kalau rumah tu kosong, tak ada apa pun, tak apa. Jadi saya nak duduk sendiri. Saya tak pernah lah ngadu, adik kawak gini, apa tak ada. Sebab memeningkan kepala suami nanti. Yang paling eloknya, kita duduk tengah-tengah. Jangan campur, buat bodoh sudah, dia nak gaduh, biarlah diorang, urusan keluarga diorang. Kita orang luar duduk diam baik kat tepi. Habis itu. Tak pening kepala. Tak payah masuk kampung. Betul tak? Cuma tu je saya cakap. Kalau kahwin, duduklah luar. Rumah kampung. Satu bilik lah. Nak runtuh pun tak apa. Macam rumah piramid dulu tu. Tak apa. Janji kita dengan suami kita, dengan anak. Kita happy. Betul tak? Itulah benda yang berlarut-larut daripada dulu sampai sekarang. Mana-mana ibu-ibu yang seusia saya ni. Baiklah kita. Kita jadi mertua yang tak payah masuk kampung. Bila anak dah kahwin, biarkan. Kalau anak kita salah, tegur. Jangan menangkan anak. Sebab dia pertama sekali, bab isu rumah tangga ni. Kalau anak kita salah, kita janganlah salahkan menantu kita pula. Salahkan anak kita. Sebab kadang-kadang ada ibu ni anak dia salah pun, dia menangkan anak dia. Janganlah. Buat anak-anak muda sekarang, kalau misalnya kata ada masalah dengan keluarga suami, dengan ipar dua, sebelah suami, kebanyakan memang sebelah suami lah. Janganlah meluar perasaan dekat media sosial tu, dia tak selesaikan masalah. Satu, kita memalukan suami sebenarnya. Mau fikir panjang. Ajak suami, bincang dengan suami, beritahu baik-baik. Dah, sebab yelah, kadang-kadang orang tengok, ada juga yang mengucap, awak ni, kan kita sendiri juga dapat malu kalau orang kecam kita. Jahatnya mulut menantu ni, bagai-bagai, sekian bagai. Tu pada saya, bincang dengan suami. Macam saya dulu, saya bincang. Saya kata, saya tak nak duduk dengan mertua. Sebab saya nak tumbuh hidup sendiri. Saya nak berkarir, biarlah rumah tu rumah kampung.
Biarlah rumah tu rumah papan ke apa. Janji saya rasa saya duduk selesa, tenang, bebas. Sebenarnya kalau lelaki sayangkan kita, dia mesti kenal mak dia, adik-beradik dia. Bila kita cakap kita tak nak, dia akan suruh buat kita keluar. Jadi suami-suami, satu pihak ini adalah ibu yang melahirkan kamu ke dunia. Satu pihak lagi adalah perempuan yang melahirkan anak kamu. Jadi kamu duduk di tengah-tengah itu jadilah jembatan yang baik untuk keduanya supaya mereka boleh jadi berbaik. Supaya kakak-kakak, ipar-ipar, isteri kamu dia boleh diterima isteri kamu. Sebab itu bila kita bergaduh, seboleh-bolehnya dalam rumah tangga, jangan sampai orang tua kita tahu, kedua-dua pihak. Selesaikan sendiri. Janganlah gaduh sikit pasal alat semut, lari gaduh dulu pasal alat semut. Tak boleh. Kalau isunya tadi bantal lah. Kalau isunya tadi nasi angus, jangan pokok tambah. Rumah tangga ni macam tu. Komunikasi. Ada bercakap, ada dengar. Satu bercakap, satu dengar. Jangan ada dua bercakap. Suami kalau isteri tu bercakap, cuba dengar. Kalau mak bercakap pun dengar. Kamu duduk di tengah-tengah, fikir. Macam mana kamu nak satukan dua perempuan ni? Biar mereka boleh, orang kata apa, bergaul dengan baik. Jadi jembatan. Saya pun pesan anak saya macam tu juga. Sebab tu saya kata, saya tak nak duduk dengan menantu. Jangan bawa menantu duduk dengan saya. Sebab apa? Saya dah rasa. Saya tak nak menantu saya rasa apa yang saya rasa. Itu pendapat saya lah. Kalau dulu-dulu, mungkin benda-benda macam ni kita tak tahu sangat. Sebab dulu-dulu mana ada media sosial. Mana pula orang nak meluas satu dunia tahu. Sekarang jangan kata, kata kau ni. Elok-elok orang tak tahu masalah rumah tangga tahu. Gaduh dengan suami pun tulis. Ada yang tak boleh. Tak ke pergi je kat muka suami depan satu kali. Kan? Kesian. Tak payah. Ada masalah, selesaikan secara matang. Okay. Kadang-kadang sebelum kita ni bertindak dalam rumah tangga ni, nak meluah, nak bercakap, orang terbaik yang patut kita meluah bercakap tu pasangan. Sebab tu bila jadi suami isteri, jangan setakat suami isteri jadi kawan, jadi sahabat. Barulah best. Itu je lah saya nak bebek. Sebab menantu-menantu di luar sana tu banyak-banyaklah bersabar ya. Kalau ada apa masalah, bincang dengan suami. Buat ibu-ibu bertua, selalu ada masalah menantu ke, tak puas hati ke. Boleh je deep talk, cakap dengan anak baik-baik. Tak payahlah kita ceritakan hal menantu dekat luar. Kita pun kena jadi menantu kan. Ini bukan apa pendapat, bukan teguran, bukan saya apa, tapi ini pendapat dari saya. Saya pun seorang perempuan, seorang ibu, seorang isteri, menantu, seorang anak, seorang bebek, seorang kakak, seorang adik, macam-macam. Okeylah korang, sampai sini jelasan bebek. Kita jumpa lagi live video, okey? Terima kasih tau kalau sudah nonton video saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.